Okay, sebuah kotak mengandungi 5 biji guli merah. Ada 5 biji guli merah dan 21 biji hijau. Okay, merah ada 5, hijau ada, green ada 21. Okay, ini masukkan lagi 4 biji guli merah. Okay, merah tambah lagi 4 dan 1 biji guli hijau tambah lagi 1 ke dalam kotak itu. Biji guli dipilih serawak daripada kotak itu. They chosen a random. Okay, what is the probability that a red marble is chosen? Guli merah yang pilih. Okay, jumlah semua awak totalkan dapat 21 ni, jadi sini 9, sini 22, total 31. Okay, sekarang dia nak guli merah. Okay, guli merah ada 9/31. So jawapan dia B. Tu je.